Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aku nak main game random kat Roblox. Ini adalah sesi baru, iaitu sesi game random kat Roblox. Jadi setiap kali jadual main game random, aku akan main game random pakai avatar ni. Orang low cortisol ni high cortisol. Tok muka lah. Sorry ngebak sikit. Biasalah game gini. So, jom kita cuba dulu. Okay, dah masuk map baru. Kebetulan okay guys, kita bantai macam bocah ni. Game random memang gitu. Okay, aku dah pro player lah game ni. Top global. Okay, sabar. Game ini adalah parkour easy ni. Easy ya. Budak-budak tu pada kat belakang kita. Aku rasa senang je. Kat sini sekali mati dah confirm budak-budak tu potong sampai hujung. So jangan mati. Itu pesan. Pesan from YB. Apa kepanjangan dari YB? Yang buaya. Tak. YB biarlah. Aku panggil yang buaya. So sesi game random kat Roblox ni aku akan main game random. Kalau game random dekat App Store atau Play Store, itu faham naik. Aku akan main game random yang ada kat Play Store. Aku gacha. Nanti aku guna spin wheel lah. Ataupun minta voting. Biasa voting tak ramai sangat nak vote. Video sebelum ni aku tengok ramai juga tengok. Aku takkan jadi sisa sehari, relax. Tapi aku nak minta tolong lah. Yang tengok tu, buat apa tengok saja. Sub yang mana? Tekanlah butang tu kuat sikit. Nak sampai phone kau pecah pun nasib lah. Tekan kuat sikit butang tu. Wait. Dah ini tengok saja, tekan butang itu tidak. Tekan woi lah. Sebab kalau aku dah boleh live nanti boleh lah aku ajak main sekali. Dah menang. Allah. Aku dah kata aku tak global. High speed, okay. Yes. Aku raja kalian hitam. Nak belikan waktu tambahan tak untuk orang? Kesian tu. Okay lah, kalau aku dah menang nanti aku belikan untuk korang. Santai. Game random tu ada termasuk apa tu? Atau tak game mandi Lukito yang Warnet Simulator tu. Nanti game yang tu bukan termasuk game random tapi game series. Jadi setiap hari aku akan main game tu. Tak ada setiap hari kak. Setiap kali hari Sabtu aku akan main game tu selama 20 minit. Tengah promo lu. Selama 20 minit. Okay, ulang. Selama 20 minit setiap hari. Kalau aku rajin, aku akan tambah 30 minit. Kau saya rajin. Storage ku. Handphone ni kentang ni. Aduh, kena potong ni. Bertabahlah. Tak peduli. 5 minit. Woi lah, aku baru cakap aku tak global. Okay, jangan sombong. We standing here. We realize. Kalau main game-game gini sambil nyanyi best ni. Tapi kalau aku nyanyi nanti semua sakit telinga. Aku ni jenis tengok anime. So kalau aku nyanyi lagu anime takut aja semua sakit telinga. Boleh jangan aku nak nyanyi. Aku kalau nak cover lagu ke tunggu ada mic. Tengah main game tiba aku nyanyi. Dia pastikan semua tutup telinga. Ya aku nyanyi tak seburuk tu Aduh dah 3 minit dah. Aduh mati aku. 3 minit. Tambah 3. Darab 3. Sekejap. Please 4. Game bukan susah mana pun. Come on lagi. Sebab aku buat tambah masa tu tau. Kalau tak memang tak ada harapan. Lah harap 5 kepala bab. Level lah. Come on. Jangan menang ramai sangat weh. Aku nak menang gak. Sabar. Janganlah title tak global aku hilang.
Ui. Wah, lupa cakap KML aku dah mitik. Sebelum ni aku legend 1. Tapi sekarang dah mitik lah. Mana main legend lagi. Main lama. Dia random juga. Kau tak kurus laju Aku potong Lupa ke aku nak kuda Umar Musume Lokortisol. Ayo potong ni aku punya kortisol terendah. Alamak. Musume je. Waduh. Ini bayangkan dia itu special week. Aku Agnes. Okay, gas. Lumba. Tak jadi ni. Oi lah. Kau tentang kurus jangan laju sangat Elsa. Itu Elsa kan sikit ni. Tamatlah sudah. Oi, memang kena potong lah gila lagi ni. Dia mati juga. Ya kan? Lah, mati juga. Sekejap aku check ya. Ya betul dia mati juga. Siap. Please mati lagi. Kenapa aku mabuk pula ni? Waduh, dia nak potong. Aduh, kena buat tambahan masa aku set gini. Effect nak shortcut. Tak kira. Aku nak menang. Sekejap. Ush, bahaya ni. Aduh, dah tak ada rumah musuh dah ni. Ui, bapa cepat gila. Ui, Elsa tunggu aku. Leliga. Sudah. Aku dah dapat kat orang. Okay, ready. Cepat, woi. Ini bola macam kenal betul. Elsa sudah sampai. Akunya bila. When ya? Alamak. Cepat, woi. Ini dia aku nak record 10 minit. Saya jadi 12 minit kan. Woi, please lah, woi. Cepat. Jangan sangkut. Sial. Cepat. Kenapa aku nak cepat record 12 minit? Sebab sekejap aku nak pergi Strava. Tahu kan Strava? Bukan nak promo. Aku subscriber 16 gini nak promo. Aku nak lari je. Random. Menang. Okay, mungkin tu je. Sebagai kuda high cortisol. Sebagai kuda high cortisol, aku nak off camera dulu. Bye.